Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil kita tengok YouTube ni, kita nak share-share lah. Nak share sikit berkenaan dengan satu hadis ni kan. Sebab apa, bila aku fikir-fikir, ada benda yang kita patut fikir lebih jauh lagi kan daripada apa yang dapat gambarkan. Jadi dalam satu hadis Nabi tu, Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya bahawa jika ada satu ekor kuda ni nak menggambarkan luasnya syurga ni, kita tak ada ukuran tepat lah sebenarnya untuk luas syurga ni, tapi nak menggambarkan pada hadis Nabi ni, dia mengatakan bahawa ada satu ekor kuda ni. Aku nak lukis rumah kuda, aku tak pandai kan, betul lah macam ni kan. Jadi kuda ni dia punya kelajuan seekor kuda ni yang berjalan 100 tahun. 100 tahun perjalanan seekor kuda yang laju ni, dia tidak dapat menghabiskan satu pokok yang ada di syurga ni. Pokok yang ada di syurga ni, contoh ni pokok ni, maksudnya kuda paling laju ni bergerak pada keadaan 100 tahun pun dia tak dapat menghabiskan naungan daripada sini ke sini ni, dia tak dapat nak habiskan perjalanan tu. Maksudnya 100 tahun perjalanan seekor kuda tu pun tidak dapat menghabiskan naungan satu pokok ni. Perjalanan menggambarkan bahawa satu pokok di syurga ni begitu sekali besarnya dan luasnya syurga tu. Jadi aku pun kita kira matematik lah. Kita kira matematik yang congak-congak biasa lah kan. Kita pun bukannya pakar sangat dalam matematik kan. Okey, kita tengok pada syarat bagi untuk seekor kuda lah. Jadi kuda ni, kalau kita tengok ni, perjalanan seekor kuda ni paling laju, paling baik pun yang ada dalam pasaran kita ni adalah dalam 60 km sejam. Itu perjalanan untuk seekor kuda yang bagus kan. Jadi kalau 60 km sejam ni, kalau kita satu hari 60 km kali dengan 24 jam untuk satu hari, so dia akan dapat jawapan 1440 km sehari. 1400 km ni lebih kurang macam daripada Johor ke Perlis lah kau kan. Daripada Johor ke Perlis perjalanan ni untuk kuda, seekor kuda lah, kuda kan. Jadi kalau kata untuk setahun ni, jadi 1440 kali dengan 365 hari untuk setahun Jadi dia akan dapat jawapan dia 525,600 km untuk setahun. Untuk setahun. Jadi kalau untuk 100 tahun seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Ahmad ni, bahawanya untuk 100 tahun, jadi 525,600 kali dengan 100 tahun, kita akan dapat jawapan dia 52,560,000 kilometer. Subhanallah. Nak tahu berapa jauhnya perjalanan 52,560,000 kilometer ni, berapa jauh, berapa gambaran jauhnya 52 juta ni adalah jarak antara bumi dan bulan adalah pada jarak 384,400 kilometer. Itu jarak bumi dan bulan. Jadi perjalanan seekor kuda selama 100 tahun ni adalah 135 kali ulang alik daripada bumi dan bulan. Maksudnya kita pergi bumi, dari bumi kita naik roket ke bulan, kita patah balik selama 135 kali. Itulah
jarak perjalanan bagi seekor kuda selama 100 tahun. Bayangkan selama 100 tahun Jadi pokok tadi ni, pokok contoh pokok ni. Jadi kuda tu di sini. Ni kuda lah kuda di sini. Kuda lah, nak lukis kuda tak pandai. Dia nak gerak ni dah dapat hampir perjalanan dia tu dah pergi ke 52 juta kilometer. Naungan ni tak habis lagi. Naungan kalau ada matahari ni berbayang dia tu, tak habis lagi perjalanan seekor kuda tu nak merentas satu pohon di syurga. Itu ada gambaran pada zaman Rasulullah SAW 1500-1400 tahun yang 1500 tahun yang dahulu. Bayangkan sekarang ni kereta terpantas. Kereta terpantas ni pada zaman sekarang ni adalah lebih kurang 300 km sejam. 300 km sejam untuk sebuah kereta. Untuk sebuah kereta. Jadi perjalanan untuk sebuah kereta ni kita nak kira dia kalau 300 meter ni, 300 km 300 km kali 24 jam. Untuk sehari dia akan melalui perjalanan 7,200 km. Nah, bukanlah maksudnya dia berjalan 24 jam terus sebab kita datang ke bumi ni memang hancur lah, memang salah. Tapi ini gambaran andai kereta tu bergerak lurus tanpa henti selama 24 jam, ini mendapat 7,200 km jarak dia. Lepas tu untuk setahun 7,200 kali dengan 365 hari. 365 hari dia akan dapat 2,628,000 kilometer perjalanan dia untuk setahun. 7 juta kilometer lebih. Lepas tu untuk 100 tahun dia akan dapat 2,628,000 kali dengan 100 tahun. Dia akan dapat jawapan dia 262 juta 800,000 kilometer untuk 100 tahun. Untuk 100 tahun untuk sebuah kereta. Bayangkan, tak tahulah nak bayang macam mana kan. Sepohon pokok ni dalam dunia moden penyekiraan dalam dunia Rasulullah 1500 tahun yang lalu, kiraan seperti itu. Dalam dunia moden ni, dengan kelajuan sebuah kereta ni, kereta di sini kereta paling laju ni kan, kereta paling laju ni bergerak daripada bayang-bayang di sini dan akan berakhir di sini. Maksudnya dalam masa 100 tahun kereta ni bergerak, yang jarak dia dah 262 juta lebih kilometer. Pokok ni tak habis ni. Pokok ni tak lepas lagi naungan, bayang-bayang pokok ni pun tak lepas lagi. Betapa luasnya syurga Allah. Ini untuk gambaran satu pokok saja. Jadi kat situ menggambarkan bahawa kita tak boleh nak bayangkan lah betapa luasnya syurga Allah tu. Tapi Rasulullah memberi gambaran melalui hadisnya, menggambarkan sebegitu. Untuk satu pokok ni 100 tahun perjalanan seekor kuda pun tak lepas lagi naungan di balik satu pokok tersebut dengan jarak 52 juta kilometer, iaitu 135 kali bulan ke bumi pun tak habis lagi jarak pada pokok ini.
Allah Akbar. Itu je lah buat masa ni. Kita akan bongkarlah sikit demi sikit melalui akal kita, melalui logik akal kita. Semoga ada manfaat lah kita untuk merenungi betapa besarnya atau betapa hebatnya kekuasaan Allah di alam semesta ni. Jumpa lagi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.